Satu perkara yang saya nak mulakan ialah thank you pada yang keep DM, tanya juga certain opinion ataupun suggestion dalam bentuk trading khususnya macam mana, dan saya akan buat video macam tu juga lah lepas ni. Cuma saya nak start kat sini dari segi reality trading. Dalam pengalaman saya dah 20 tahun lebih ni, benda ni adalah significant punya impact sekiranya kalau kita tak faham mechanical benda ni, maka kita tak akan keluar loop jadi trader yang biasa-biasa. Maksudnya kejap profit, kejap loss, dapat gitu-gitu. Dia ada beberapa topik utama, cuma saya nak pilih ialah konsep dia panggil one bad month. Apa maksud one bad month? Maksudnya contoh, dah trading elok konsisten, lepas tu terkena bulan tu, dan bulan depan tu rasa macam, kira bulan tu lah macam dah tak ada harapan dah bulan depan, dan bulan seterusnya. Dan apa berlaku? Nombor satu, tukar teknik. Ni kena ada teknik lain ni kena ada strategi lain, apa kuat tak berjaya. Sedangkan sebelum tu dah berbulan-bulan pun, in fact mungkin setahun 2 tahun pun dah berjaya. Ini antara benda yang new trader ataupun inconsistent trader kena think through about it. Kena fikir betul-betul dalam. Jadi dalam trading ni khususnya, saya faham sebab tu impact pada cash flow, sebab topik cash flow tu saya akan cerita kemudian. Cuma dari segi konteks, dia panggil statistical age. Sebab dalam kita punya konsep yang saya panggil predictable outcome, maksudnya lah, kalau you nak be able untuk ada outcome trading tu secara significantnya predictable, nombor satu, you kena ada risk stability. Execution risk you. So talking about drawdown, talking about OGS implementation sebagainya. Nombor dua lah execution stability. Adakah you execute berdasarkan sistem SOP, bukan berbanding dengan emosi. Dan the third one ialah statistical punya age. Jadi dalam kes ni, rather than tengok macam one bad month, tapi tengoklah statistik guys, yang macam contohnya 3 bulan 6 bulan lepas, benda tu profitable tak? Setahun lepas profitable tak? Dalam kes saya lah for many years kan, profitable tak? Dan mungkin one bad month tu atas berbagai sebab lah. Satu mungkin sebab ialah overtrade, mungkin sebab ialah dah capai target tapi buat sikit guna cut loss ke, ataupun mungkin sebab market tak favor. Ada je market tak favor, saya tahu tu cantik, saya tahu yang macam saya pakai tu dia tak favor, dan sekali saya 5% kena cut. Ada, bukan tak ada. So dalam kes ni ialah, ini penting tau point ni, sebab ramai saya tengok orang yang gagal ialah sebab dia dah okey dah trading dan sebagainya, and dia macam dah terkena, dah down. Sebenarnya ini proses yang kita kena accept dan juga proses yang kita kena endure. Alright, kita kena go through antara benda yang berlaku yang boleh buat you betul-betul menjadi sebenarnya konsep ni sebenarnya. One bad month, kebanyakannya ialah destroy most trader. Dan macam mana kalau you faham ni, dia akan destroy. Sebab impact dia macam berulang. Impact tu menyebabkan you dalam satu loophole, menyebabkan macam keep mencari, keep mencuba, keep tukar, keep adjusting. Itu tak work that way guys. Dia work ialah stick pada satu sistem yang you adjust based on volatility volume. Contohnya emas sekarang ni Malaysia agak besar sebagainya, dan execute benda tu je. More pada ialah faham you punya trading game plan you, dan kemudian fokus more pada scaling game plan. Alright, jumpa.